Allah, banyak air guys. Agak dalam lah kawasan ni. Tapi kita akan mulakan masuk. Ni pintu utama dia. Kita akan mula masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni kau dalam ya guys. Anda boleh nampak memang agak lama lah ditinggalkan. Saya pun tak pasti berapa lama. Jadi kita akan mulakan tinjauan. Ini keadaan sekitar dia lah. Ini antara ruang tamu dia. Jadi kita keluar lah. Kita akan pergi ke tempat setengah. Di sini kawasan mungkin antara ruangan meja makan lah, tempat orang panggil tempat makan lah di sini, kemungkinan lah yang saya boleh katakan. Di sana seperti maklum tandas sana ada dua guys, sebab saya dah pernah tengok untuk pertama kali saya datang sini lah sebelum rakaman tu hilang. Jadi saya akan mulakan jalan di sini guys. Sini agak hujan guys, saya tak boleh nak redah terlalu lama seimbang dengan alatan yang saya pakai ni. Okay, so kita akan mula masuk dalam air ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minyak air dia ikutkan. Kalau nampak ni keadaan dia memang santai ya. Cukup kreatif orang zaman dulu untuk membina lah guys. Jadi ruangan situ pun saya tak boleh masuk lah, agak berbahaya. Jadi kita akan teruskan lah. Manakan hujan pun agak lebat 2-3 hari ni. Ini kawasan rumah makan lah saya kata tadi. Dan mungkin ni bilik yang belakang kot guys. Memang tak boleh masuk sebab bimbang guys ke kawasan macam ni. Yelah, mungkin ada binatang di bawah tu, saya tak berani nak pijak lah. Jadi saya akan ambil daripada luar ni sajalah. Okay semua, kita akan membuat satu lagi tinjauan di sebuah rumah yang bersebelahan di kawasan. Akan menyusuri di bahagian sana pula. Okay, tunggu. Bayangkan bagaimana keadaan yang sudah ditinggalkan agak begitu lama lah. Kalau anda tak percaya, anda boleh nampak di kawasan atas bumbung rumah tu sudah pun ditumbuhi dengan pelbagai pokok yang agak besar lah. Tapi kita belum pasti di dalam dia macam mana. Jadi nak masuk ni pun saya tak boleh bayang lagi guys, sebab kita kena cuba jugalah. Okay. Okay guys, ni pintu utama dia lah. Kalau anda boleh nampak di kawasan dalam, memang creepy guys. Tapi yang tu sudah memanjang ke atas, sebab mengalami gangguan sedikit lah tadi. Ini mungkin najis burung guys. Ni guys, kawasan dalam Oh cukup susah nak berjalan sini guys. Hati-hati guys. Ni kawasan bahagian tepi ya, kawasan rumah ni. Ni guys, dalam tu anda boleh nampak mungkin plug aircon ke, saya tak tahulah. Tapi ni tengok sendiri lah kawasan dia. Dah cukup ditumbuhi dengan akar kayu. Ni bilik yang tadi dah saya tunjuk daripada luar.
Assalamualaikum. Jadi inilah pada waktu malam hari ya, keadaan rumah dalam ni. Kalau anda boleh semua nampaklah kawasan sekitar dalam rumah ni. Jadi kita akan buat sedikit eksplorasi dan mula masuk ke rumah-rumah ni. Kawasan dapur guys, dapur. Dan di sinilah kawasan tandas. Kita akan masuk. Agak berisiko juga guys. Dan kawasan ni baru lepas hujan, jadi kita tak sukar untuk bergerak di basah. Bismillah. Ini kawasan ni guys. Ini antara mungkin meja dapur ataupun tempat meja makan untuk dia orang ataupun orang makan lah. Okey, jadi di sini tempat saya tak boleh pergi lah guys. Tempat yang agak berisiko tinggi. Kawasan belakang tu kalau anda boleh nampak semak lah. Di sini pun dah cukup semak, tapi alhamdulillah cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di belakang ni ditemui dengan pokok-pokok lah yang sudah panjang ni. Di sinilah kawasan rumah dia. Kalau boleh nampak. Okey guys, kita sudah berada dalam kawasan rumah ni, dan kita akan buat sedikit orang kata eksplorasi. Dan kita akan sini lah ataupun stay down. Kita akan selitkan sedikit je. Okey, belakang tu guys, kalau anda boleh nampak kawasan saya tunjuk tadi tu kawasan yang ditakungi air atau mungkin kolam lah guys. Ni kawasan belakang dia bersemak lah. Air mudah naik sebab hujan terlalu lebat dan tidak berhenti sejak dari semarin lagi ya. Itulah guys. Sekarang kita akan buat stay down ataupun ini lah. Saya akan gabungkan, tapi kita akan cuba merasai sendiri pengalaman malam ketika berada di rumah. Jadi saya akan buat sesi stay down lah sekarang. Alhamdulillah kita berjaya sudah tamatkan untuk sesi stay down di rumah pertama ni. Tersebut kisah bunga sakura, bunganya indah tiada tara, harum baunya menusuk jiwa, aku terpesona. Banyaklah kumbang datang menggoda, ingin menghisap madu sang bunga. Wujud dan rayu kumbang durjana, bunga terpedaya. Sesal bunga tiada terkira,